Salam sejahtera dan salam hormat kepada barisan penganjur dan urus setia atas penganjuran program yang berimpak tinggi ini. Saya, Hema Rani Munisami dari SMPK Vocational Indah Pura Kulai Johor akan berkongsi kajian yang bertajuk Meningkatkan Kemahiran Insaniah MBPK Tingkatan 4 melalui pembelajaran sosio-emosi bagi unit kompetensi pengurusan salun. Pemerhatian awal yang dijalankan mendapati bahawa murid masih lemah dalam komunikasi interpersonal, kerjasama rakan sebaya dan pengurusan emosi. Sedangkan ketiga-tiga kemahiran ini merupakan tuntutan utama industri TVET dan dunia pekerjaan. Sorotan literatur menunjukkan kebanyakan kajian memberi fokus kepada pendidikan umum atau pendidikan tinggi, manakala kajian yang mengintegrasikan pembelajaran sosio-emosi dalam konteks MBPK Vocational, khususnya melalui aktiviti amali autentik, masih terhad. Bagi menangani jurang tersebut, pengkaji mengintegrasikan SEL secara terancang dalam PDP pengurusan salun melalui tugasan kolaboratif, pemodelan guru, latihan komunikasi, refleksi serta pengurusan emosi dalam situasi kerja sebenar untuk membangunkan kemahiran insaniah yang mampu meningkatkan keyakinan, kebolehpasaran dan kesiapsiagaan MBPK menghadapi alam pekerjaan. Kajian ini menggunakan kaedah persempelan bertujuan, iaitu 7 orang murid lelaki dan 1 murid perempuan bermasalah pembelajaran pelbagai kategori dalam satu kelas yang mengikuti kursus dandanan rambut tahap 2 di sebuah SMPKV di Johor. Kajian ini merujuk kepada model kajian tindakan Chemis and McTaggart 1998 dan instrumen yang digunakan adalah pemerhatian, senarai semak dan refleksi murid. Berikut adalah objektif dan persoalan kajian yang akan melihat kemahiran komunikasi interpersonal, kemahiran kerjasama rakan sebaya dan kemahiran pengurusan emosi melalui pembelajaran sosio-emosi dengan menggunakan instrumen kajian, pemerhatian, senarai semak dan refleksi murid. Dapatan soalan kajian 1 menunjukkan impak positif intervensi pembelajaran sosio-emosi terhadap komunikasi interpersonal MBPK. Purata skor meningkat daripada selepas penambahbaikan dalam kitaran 2. Peningkatan paling ketara ialah keupayaan mengekalkan komunikasi semasa tugasan, diikuti menyampaikan idea, menggunakan bahasa yang sopan dan memberikan respons yang sesuai. Walaupun kemahiran memulakan komunikasi masih merupakan aspek yang paling mencabar, ia turut menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dapatan ini membuktikan bahawa strategi ini meningkatkan keyakinan murid untuk berinteraksi secara lebih berdikari dalam situasi amali. Secara keseluruhannya, intervensi ini berjaya memperkukuh komunikasi interpersonal MBPK dan membuktikan bahawa pembelajaran sosio-emosi mampu meningkatkan kemahiran insaniah dalam konteks pengurusan salun. Dapatan soalan kajian 2 menunjukkan peningkatan yang jelas dalam kemahiran kerjasama rakan sebaya MBPK selepas pelaksanaan pembelajaran sosio-emosi. Peningkatan paling ketara ialah penyelesaian tugasan secara bersama. Pada kitaran 1, murid masih bergantung kepada arahan guru dan kurang memahami peranan masing-masing. Selepas intervensi diperkukuh melalui pembahagian peranan, penggiliran tugasan, pemodelan kerjasama, pengukuhan positif dan sokongan rakan sebaya, murid mula bekerjasama dengan lebih aktif, saling membantu dan berkongsi tanggungjawab. Kesimpulannya, pembelajaran sosio-emosi berjaya meningkatkan kemahiran kerjasama rakan sebaya MBPK serta menjawab soalan kajian kedua secara positif. Carta 1 menunjukkan perubahan positif dalam kemahiran pengurusan emosi. Pada kitaran 1, murid sering menunjukkan emosi seperti gelisah, malu, kecewa dan marah apabila melakukan kesilapan atau menerima teguran. Keadaan ini menyebabkan mereka cenderung berdiam diri, menghentikan tugasan dan bergantung kepada bantuan guru. Selepas pelaksanaan pembelajaran sosio-emosi yang diperkukuh dalam kitaran 2, murid mula menggunakan strategi regulasi emosi yang lebih berkesan seperti menarik nafas, menenangkan diri, meminta bantuan rakan, berbincang dan kembali fokus kepada tugasan. Murid juga lebih terbuka menerima teguran, membetulkan kesilapan dan meneruskan tugasan tanpa mengasingkan diri. Perubahan ini menunjukkan murid semakin mampu mengawal emosi secara kendiri dan bertindak secara lebih matang serta berorientasikan penyelesaian. Kesimpulannya, pembelajaran sosio-emosi berjaya meningkatkan kemahiran pengurusan emosi MBPK dan menjawab soalan kajian ketiga secara positif. Secara rumusan, kajian ini telah memberikan pelbagai manfaat dalam mengenal pasti kelemahan dan kekuatan serta penambahbaikan secara berterusan dalam peningkatan kemahiran insaniah. Kajian ini memberi implikasi kepada 3 pihak utama. MBPK meningkatkan kemahiran sosio-emosi, kemahiran insaniah, kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik. Guru pula dapat merancang PDP dengan lebih efisien, mempelbagaikan gaya pembelajaran dan memberikan penilaian dan maklum balas berterusan. Pada peringkat sekolah, intervensi ini menyokong peningkatan kualiti pendidikan dan pembentukan karakter murid yang lebih holistik.
Guru berhasrat untuk rakaman video dan semakan silang antara pemerhatian lebih sistematik dan interaktif yang bersesuaian dengan standard PAK 21 dalam kajian-kajian yang akan datang. Sekian terima kasih daripada saya.